kita jadikan panduan iktibar bersama. Upin Ipin Ikra. Isan, ada bawa buku tu? Ada? Nah, jaga elok-elok tau. Tak sabarnya nak baca. Buku apa tu? Buku kisah 25 Nabi dan Rasul. Fuh, menarik ni. Memang menarik. Aku dah banyak kali baca. Jadi, semua nama 25 Nabi dan Rasul dalam buku ni, kau dah hafal lah. Tak, banyak sangat nama. Susah nak hafal. Alasan je kau. Kalau nak hafal, senang je. Macam mana? Macam mana? Macam ni. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa, Ya Habibi, Ya Rasulullah. Jom kawan-kawan, kita nyanyi sama-sama. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa, Ya Habibi, Ya Rasulullah. Mari kawan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom ke sana. Masya Allah, kamu semua hafal nama 25 Nabi dan Rasul. Bagus. Memang wajib tahu. Ustaz, apa beza Nabi dan Rasul? Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak dikehendaki untuk menyampaikannya kepada orang lain. Rasul pula adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain. Jadi, tanggungjawab Rasul lagi beratlah. Ya benar. Semua Rasul adalah Nabi. Tapi, tidak semua Nabi itu Rasul. Cuk. Wahyu tu apa pula Ustaz? Wahyu itu petunjuk atau ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi. Masya Allah. Bijak sungguh murid Ustaz. Kau baca dekat sini je kan? Dalam ramai-ramai Rasul, ada 5 Rasul yang dapat gelaran Ulul Azmi. Siapa? Saya tahu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Masya Allah. Bijak. Mael. Cuba terangkan maksud Ulul Azmi. Ulul Azmi? Tak tahulah tu. Ish, bukan tak tahu. Tapi tak ingat. Apalah, itu pun tak tahu. Fizi, tahu? Tak tahu Ustaz. Lah, ingatkan
tahu. Ulul maksudnya memiliki. Azmi pula bererti keteguhan hati. Maka, ulul azmi adalah gelaran kepada para rasul yang memiliki kedudukan istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Oh. Ustaz, nanti ceritalah kisah 25 Nabi dan 5 Rasul Ulul Azmi ni. Boleh. Tapi kita mengaji dulu. Kawan-kawan pun mesti tak sabar nak dengar kisah Nabi dan Rasul kan? Jom ngaji dulu. Betul. Mari kita mulakan kelas dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.